Berita boom hari ini. Kontroversi antara pelakon Kamal Adli dan jurulatih kecergasan Tariq Fit kembali hangat apabila kedua-duanya saling berbalas kenyataan di media sosial. Isu tercetus selepas Tariq didakwa mengeluarkan kenyataan dalam audio siar yang menyentuh artis yang kononnya hanya mengejar engagement dan perhatian di platform digital. Kamal menafikan dakwaan tersebut, menyifatkan ia tidak berasas dan mempertikaikan kedudukan Tariq dalam industri. Beliau juga membalas tuduhan Tariq yang dikatakan mencari publicity ketika popularitinya merudum, termasuk isu penjualan e-book. Kamal mengajak Tariq untuk bersemuka menyelesaikan isu secara matang dan mempersoalkan tindakan Tariq menyekat akaunnya selepas kenyataan itu dikeluarkan. Sebelum ini, Kamal pernah menegur Tariq supaya lebih fokus pada ibadah, namun teguran itu mencetuskan perbalahan berpanjangan.